Masalah pok. Jadi amat perut dia. Jadi apa? Jadi lembek kati nangis. Lepas tu bos sia tu. Sia-sia dah habis dah. Maya dah cukup. Maya maaf pun lagi. Lepas tu dia nak tanya mana? Jadi wali nikah tu boleh tak? Lepas tu nak wakili kepada Imen nikah tu boleh tak? Bila Pak Maya dah cukup gitu dah. Kita kata apa? Pasik. Setengah-setengah tu dia suruh taubat. Taubat belum pada daripada nak nikah tu. Ada adik gitu. Taubat ke apa? Taubat kan lebih cukup tu. Syarat-syarat rukun-rukun taubat tu. Wali pasik. Itu dah gitu dah. Wali pasik. Pak pasik ke apa pasik? Mengerjakan dosa besar sekali. Lepas tu dia mengekali dosa kecil. Mengerjakan dosa besar sekali. Lepas tu ada masa orang. Ada masa boleh taubat. Ada masa mungkin boleh taubat. Dia tak taubat. Lepas tu dia mengekali dosa kecil semua. Itu pasti. Sampai Imam Ghazali kata masa. Ya, masa lain tu lagi ya. Masa Imam Ghazali no. Golek orang pasti aja. Golek orang pasti aja. Itu dah gambar dia kata orang hak tak mayat. Mayat tak mayat tak cukup tu kita tahu. Tu pasti. Padahal bagi tengok le tarikh pasti ke apa? Pak dosa besar kali lepas tu tak taubat. Mungkin boleh taubat dah. Lepas tu dosa kecil buat semua. Kalau kira dosa kecil ni faedah. Golek gak orang nak naik di fasik aja. Golek. Lepas tu bila golek orang naik di fasik, lepas tu nak pindah ke nikah dengan wali lain tak leh. Pak ya ada. Tak leh. Ya wali pak ni wali mujbir ni resah wali pak ni. Pergi pindah nikah dengan wali lain tak leh. Tak ada hak orang lain. Sampai Habib Imam Ghazali kata gitu. Bila pak masalah kata ad-darurah tubihul mahzurah. Kerana kalau misalnya tak nikah hasil daripada wali fasik, baru wali fasik. Pasti dia orang tak boleh nikah. Tak boleh nikah tu bahaya lagi tu. Gaduh. Anak nikah oleh wali fasik. Membawa kepada berlaku zina, membawa kepada putus keturunan. Lepas tu bila pai di darurah gitu, dia boleh pula. Walaupun fasik pun. Sampai kalau wali saudara misalnya, wali saudara. Si perempuan tu adik-adik agama. Ada kakak, ada adik. Tengok hak juru sikit. Boleh tak nak fasik semua? Aku dah asik kata, apa tanya diri? Banyak nak serang diri. Kasa ngupak rak ke? Apa serang ngupak? Ngupak pasal pak rak. Dia kata, boleh nak pasik je ke? Pak dosa besar. Lepas tu, kata pak rak dak. Lepas tu dia mengekali dosa kecil. Apa tu masa Imam Ghazali, dia dak ya dah. Boleh orang masa itu pasik je. Lepas tu kalau tak nikah ni, ya bahaya lagi. Putus keturunan, putus ke apa tu. Lepas tu pakai kaedah tu, ad-darurah tubihul mahzurah. Wali pak ni wali besar wali pak ni. Okey, pasik-pasik pun pula dia pakai kaedah tu. Ada yang kata belum ada nikah tu taubat. Taubat cukup dah rukun-rukun syarat. Rukun taubat tu cukup dah. Taubat mulut aja dah adil ke tu. Tak jadi adil dengan sebab taubat ke tu. Dah adil saja ya taubat aja ke tu. Sampai kalau wali tu wali saudara pak tak ada dah, pak anti datuk tak ada dah. Atau wali saudara. Tengok jurus sikit. Kalau saudara tu ada hak kakak tua misalnya, ada hak kakak tua, ada hak adik. Lepas tu nampak adik juga, hawi adik. Kalau adik juga, kakak juga, tuwi kakak, rohnya hak tua. Tapi kalau adik juga, kakak tak juga, hawi adik. Tapi kalau juga dua, pasti juga, tapi juga yang tiba tu maya tak tinggal apa tak apa dah, tapi pasti juga lah. Juga zahir betul, tak apa dah lah. Lepas tu, wi kakak lah rohnya hak tua tu.